Assalamualaikum semua, sekarang kita berada di Kolam Kettle Farm. So kat sini semua adalah feedlot untuk ready stock lembu korban nanti. So mana-mana yang nak cari lembu korban kan, kita ada pelbagai saiz, kita ada pelbagai warna. So korang pilih je mana yang korang nak. Boleh datang ke ladang kami dan pilih sendiri lembu yang korang nak. Korang jangan risau sebab dekat Kolam Kettle Farm ni kita gunakan sistem tag and record, which is kalau korang dah beli lembu, senanglah korang nak tengok which one yang lembu yang korang pilih sebab dah ada tagging. Nampak tak? Tada! Ya. Alah comel. Nampak tak? Panah-panah ni berpeluk-pelukan pula kita ni. Jap. Ni nak tunjuk ni apa benda ni Syairah? Ini ni bukan saja-saja kita tanam kat sini, tapi ini adalah makanan untuk ternakan kita, iaitu Napier dwarf. Sebab apa dwarf? Sebab nampak dia pendek je. Ketot je. Dia bukan macam, dia macam daun pandan tapi bukan daun pandan. Dia Napier dwarf. Yang mana bagus untuk ternakan-ternakan kita di Kolam Kettle Farm. Ini beza ke ni Rin? Sebab ada yang dekat sana, ada yang dekat sini. Apa benda beza dia? Okey, yang kat sini pula adalah untuk lembu betina. Kat sini kita buat proses breeding lah. Semua. Kita ada dekat House of Magyu, dan dekat House of Magyu ni bukan setakat kita ada Wagyu, apa lagi kita ada? Kita ada Angus, kita ada Charolais dan juga kita ada Brahman juga. So, korang boleh tengoklah dekat sini. Ada pelbagai jenis baka. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya. Okey, dekat sini kita ada apa Rin? Kat sini adalah kandang kambing dan berbiri dekat Kolam Kettle Farm. So, nak tengok ke tak? Naklah. Sebenarnya kepada mereka yang baru je lahirkan cahaya mata, ini adalah pilihan yang terbaik untuk korang untuk adakan akikah. Jom. Jalan. So inilah kambing-kambing kita yang mana kita gunakan juga sistem tag and record untuk kalau korang beli kambing kita, korang boleh dapat trace lah which one is your kambing. Nampak? Kambing ni semua ready stock untuk akikah dan juga untuk korban. Korang tengoklah, besar-besar kambing. Berat macam mana ada pelbagai berat. Apa yang menariknya dekat Kolam Kettle Farm Kuala Selangor ni Rin? Apa dia? Sebab kita ada rumah sembelihan kolam tersendiri. Mana-mana yang nak buat korban dengan kita untuk lembu dan kambing, kita akan sembelih sendiri di rumah sembelih kolam ni. Nak tengok tak mesin sembelihan tu macam mana? Kalau nak tengok, jom kita bawa. Ya. Macam mana nak buka ni? Canggih tu. Dan dekat dalam pusat penyembelihan ni kita ada apa lagi Rin? Kita ada freezer, kita ada chiller. So mana-mana chiller kat belakang ni. So mana-mana lembu yang kita dah sembelih, kita akan simpan dulu dekat freezer ataupun chiller yang ada kat sini. Inilah tempat penyembelihan kita. So kita pergi dekat mesin, yang mana tempat mesin itulah yang kita akan letakkan lembu untuk proses penyembelihan. Korang jangan risau sebab mesin sembelih kita ni menggunakan semi-auto. Sebab apa dia semi-automatic? Sebab penyembelihan mestilah dilakukan oleh manusia juga. Cuma mesin ni dia akan pegang lembu tu sahaja. So nak tengok pula proses seterusnya melapah? Jom. Dan jadinya dekat sini juga adalah tempat yang mana kita akan melapah kulit lembu. Kat sini jugalah kita buang segala organ untuk kita ke seterusnya punya proses. Lepas kita dah lapah kulit lembu tu, of course kita akan gantung-gantung karkas dekat sini. Sinilah tempat kita gantung karkas. Dan di akhir journey kita untuk tour Kolam Kettle Farm ni, kita ada quarters pekerja. So kat sinilah kita memang sediakan penginapan untuk semua pekerja dekat ladang Kolam Kettle Farm kita. Okay, so itu saja tour untuk kita pada hari ini dekat Kolam Kettle Farm Kuala Selangor. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.